Acap. Tanya baca doa, tak ada nak efek. Saya tak pernah lagi tengok Acap dalam live. Player bola weh. Selalu saya tengok Acap ni. Acap buat live yang saya tengok. Tapi ni Acap naik live saya pula. Ui, macam terkejut lah. Okey, nak tanya. Kalau tengok Acap teringat apa? Oh, saya ingat Oleh. Babi. Aduh, mana? Kat rumah? Rumah lah. Oh. Tapi kalau nak tahu kan, dua benda yang aku takkan lupakan dalam hidup aku ada dua je. Semalam dapat live dengan Nora Danish. Lagi sedap lah. Tidur. Ni tidur meleleh ni. Tidur senyum malam. Yang kedua, aku dapat Oleh player Liga Super. Macam. Aku Oleh player no kata kerah. Kena. Tak bagi sono. Kita pasti nak bagi ada traitor. Kalau kita tak buat macam tu, tak ada traitor nanti. Tak tengok. Kalau betul bagi kenapa lepas kena tu perambat aku macam nak makan tu. Bukan nak makan. Kita saja nak test. Kita cuma nak test. Tengok macam mana. Kejap. Ada tu. Kejap. Aku tunjuk kau ni ada benda apa? Kawan aku hantar. Apa dia? Ya ini kawan aku hantar. Kawan pasal motor. Saya motor. Natang ni. Tidak mensia-siakan bagi masa yang ada ini dan kedua pasukan Nasti. Alah. bagi masa yang Komentator tu best tu. Nasib je tu. Saja je bagi ada cerita je Cak. Sagi penyokong tengok tak best lah game ni. Baru-baru ni aku ajak Faizal Alim friendly kat Grid tahun lepas. Tak dapat tu, dia main jahat tu. Dia cekau baju aku, dia tarik baju aku. Weh jah bulan 6 ni. MB ya. Jah tak ada orang, kami dah free dah. MB. Jah. Duk kedua. Aku belum boleh. Depa kalut. Aku tahun lepas 2 tahun yang baru-baru ni tak ada kan? Tahun lepas tak ada kan? Tahun lepas tak ada. IB Bat je ada. Bat ada. Best tu kalau buat lagi tu panggil pelawak tu. Kat Kedah kan? Tapi ada satu lagi Cak yang boleh buat tu. Tapi takut hampa tak mau lah nanti. Apa? Ada bos aku. Aku okey je tapi geng-geng aku ni kalau ada ni dia sampai. Ada. Ada sampai. Immigration Immigration lah tapi bos aku lah. Salah ni. Tapi rasa Tapi janganlah suruh kami pelawak friendly dengan immigration. Tak. Mampus lah memang lah. Bukan game player semua ni. Collect lah orang tua-tua sikit. Kolek-kolek je. Tapi aku rasa kalau diorang buat pun buat kat Kulim kot. Kulim best lah, meriah lah. Tak tahu lah. Dia mesti kalau Kedah kena kat Alostar. Kat sekolah nanti tu. Situ syok lah. Betul, kalau buat kat stadium pun tak best sebab orang jauh. Betul Macam hari tu lah, lepas game kena serbu. Gila. Dekat sekolah nanti syok lah. Satu lagi dekat ni. Dekat Jita. Jitra, aku tak nak pergi. Jita okey. Dia mini stadium tapi open. Boleh buat tepi piat. padang lah. Janji ada manis-manis sampai lah kami. Nanti aku atur. Hang Ejah. Tapi janganlah Ejah semua. Masalah dia ni main macam Liga Super Syah. Naik turun. Orang nak lari. Hari tu guys, saya dah lepas dah beat. Saya beat ni player veteran. Tiba-tiba dia daripada belakang. Aku buang lah bola tu. Kita nak terang. Mana boleh lawan lari, tak ada lah. Kita saja nak getuk macam mana. Nak lawan lari dengan player Liga Super. Boleh tengok tu. Boleh. Nanti aku tengok. Kalau Pak Long ada boleh lah. Pak Long siapa? Pak Long Sawadi. Apa pula tu? Yang Pak Long ni lagi famous. Yang suka bagi duit tu. Yang suka bayar Pak duit tu. Long lagi jadi. Asmayang sebelah duit penuh. Tu Pak Long apa? Habis mana ni yang jual jamu tu, yang jual minyak-minyak Bukan. Tu Tahana, bukan tu. Orang yang tu, yang mana? Ada Pak Long hak siam tu. Dia ada duit lah, banyak duit lah. Bukan je duit aku boleh ejah lah dengan Pak Long. Pak Long ni ibarat nanti kalau kita pergi main tu, dia ni macam assistant manager lah. Aku tak tahu, nanti aku try save apa panggil Pak Long tak? Pak Long mana? Pak Long Sawadi.
TikTok dah nama apa? Pak Long Sawadi. Pak Long. Oh ni ada. Tengok. Dia orang tak mancing ke? Aku dengar tu dekat Melaka tu. Tak mancing. Ni dekat Melaka. Betul. Port mancing banyak kat sini. Banyak port mancing dia orang. Kenapa ni? Hati aku sembang. Okey. Hati aku sembang Jai, Pak Long. Nanti yang memang Pak Long beritahu kami. Boleh lah. Aku buat kat sini lah, kat Kedah. Boleh kat Kedah sebab aku pernah main 2 tempat Johor dengan Kedah, orang ramai datang. Macam itu pergi dekat Felda Jengka tak ramai. Tapi tak tahu Skom nanti boleh pakai ke tak. Dia kalau MB free kan. MB free lah. Tapi kalau sewa MB pun sibuk. okey. Dah ni dah 2. Tu tak dah dah. Dulu time kita kawan dengan dia 1 lah. Masa tu Kau boleh ni lah dah bagi. Ni 2 tak boleh nak bagi dah. Dia tak sempat lah MB pun. Aku takut aku datang first time bini dia 1. Aku main kali kedua dah 2. Aku takut lagi sekali aku main 3 ni.